Masalah kita adalah wang. Tuan-tuan, ada yang tanya saya apa maksud nombor-nombor dan kod dalam rekod Sikris. Kalau anda tengok kat sini yang merah-merah tu rekod Sikris sebenarnya dia Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos sampai Disember tau. Dia akan menunjukkan rekod anda dalam masa 12 bulan. Kalau anda tak bayar akan ada nombor 1 dan merah. Kalau anda tak bayar lagi nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan kalau macam PTPTN yang memang anda tak bayar beratus-ratus nombornya tuan-tuan, itu adalah rekod ini. Dan dekat sini juga akan bagi tahu berapa amount anda pinjam, bila anda pinjam, berapa baki hutang dan sebagainya. Dan anda kena tahu ini hanya untuk rekod pinjaman anda dengan bank sahaja tuan-tuan. Kalau dengan koperasi tak masuk dalam ini. Dan dekat sini kalau anda ada pinjaman yang baru lulus ataupun baru masuk yang ada pending approve ataupun pending untuk anda ambil loan itu pun akan ada dalam ni. Jadinya tuan-tuan, janganlah anda rasa sekarang ni bank tak tahu yang anda dah masuk ke tempat lain dan anda cuba masuk ke tempat lain supaya dua-dua anda lulus. Jangan macam tu tuan-tuan, anda hanya menyusahkan orang macam kami saja. Kesimpulannya, janganlah nak tahu banyak sangat nanti anda pening kan. Dah dapatkan khidmat nasihat kami sebab bukan saja bank merujuk kepada rekod Sikris, merujuk kepada rekod Sitos, merujuk kepada rekod Speka, Agasa, Experian dan macam-macam lagi. Dan kesimpulannya kami yang lebih arif untuk membuat dan membantu anda memberi konsultasi. Untuk konsultasi yang lebih tepat, dapatkan laporan MyPocket.my anda sekarang. Kami akan bantu anda mendapatkan senarai dan baki hutang anda di bank dan koperasi. Dan kami akan bantu anda mendapatkan senarai hitam anda. Dari situ kami akan membantu anda untuk memberi anggaran, berapakah anggaran keboleh pinjaman anda untuk membeli rumah, kereta, dana peribadi dan dana perniagaan ataupun membuat penstrukturan semula hutang anda. Itu saja tuan-tuan. Dapatkan laporan MyPocket, solusi kewangan anda di sini.